So guys, sekarang ni handheld fan dah jadi keperluan seharian kita. Cuma sekarang ni dah terlampau power sangat, dah very inovatif. Bukan sekadar boleh sejukkan barang kita saja, dia pun ada feature-feature tambahan yang sangat-sangat membantulah, yang boleh menyenangkan kehidupan seharian kita. So ini satu handheld fan yang cukup power. Boleh katakan flagship model ini ialah Jisoo Life Handheld Fan Ultra 2. Actually saya ada review yang sebelum ni yang Ultra 1, dan pada tahun ni diorang keluarkan yang Ultra 2 dengan ada pelbagai jenis upgrade yang korang boleh gunakan. Dari segi dia battery capacity dia ialah 9000 mAh dan juga dia pada support fast charging 18 watt, dan dia punya usage time dia maksimum 25 jam, dan kalau full blast dapat straight guna dalam 1/5 jam saja. So macam saya bagi tahu tadi, ini bukan sekadar kipas angin semata-mata, ia pun boleh berfungsi, contoh yang pertama sebagai air inflator. So contoh kalau korang ada tilam angin, malas nak tiup, pakai ni pun boleh sebab dia bagi nozzle lah. Nozzle ni pun dia pakai magnet, okay, magnetize, so memang cukup secure. Boleh tiup saja, tiup bagi pump lah. Seterusnya boleh jadikan sebagai air blower. So contoh kalau korang nak bersihkan korang punya keyboard ke, korang punya kamera punya lens ke semua kan, boleh pakai ni juga. Berserta ini pun boleh guna sebagai hair dryer. Dia ada bagi sekali yang nozzle yang jenis nipis ni. Ini pun boleh guna untuk keringkan rambut. Yang seterusnya dia boleh jadikan sebagai power bank. Ada USB-C belakang ni. Ini in and out output ataupun input. So kalau korang ada smartphone nak di-charge, cucuk saja kabel ni, dia akan terus charge korang punya smartphone atau korang punya wireless earbud ke kan. Ini sebagai power bank. And last but not least, ini ada lampu tuan-tuan dan semua. Okay. Ini boleh jadikan sebagai lampu. Dia ada 3 level 1, 2, 3, dan last kali dia ada SOS punya lampu. So lampu ni memang sangat-sangat berguna lah. Kalau di compare kan dengan dia punya previous model, dia cuma ambient light saja, memang tak ada fungsi sangat. Dari segi dia punya wind speed dia memang cukup laju, memang tak tipu punya laju. Sebab tu dia berjadikan sebagai hair dryer. Pergi ke tempat yang panas kan, korang berpeluh, ini memang antara the best handheld fan yang korang berdapatkan dekat market sekarang ni. Cuma kekurangan dia memang bunyi dia agak bising sikit, sebab tu orang gelarkan dia ni sebagai mini jet engine. So bunyi dia memang macam jet lah. Jadi kan kalau korang berkenan dapatkan handheld fan daripada Jisoo Life ni, boleh dapatkan sekarang.